kita di Gotong Jaya. Okey. Gotong Jaya. Oh, tempat orang hiking. Mawar apartment. Ini di Gotong Jaya. Oh, lawa lah tempat ni. Ada Super Bros Kart. Apa ni, go-kart ke? Super Bros Kart. Ricio Amo Coffee. Ada jual makanan sini lah. Oh, tu tempat orang main steam. Main apa? Apa namanya? Lekas ke? Tu. Wih, betul ni. Tu. Betul, biar betul. Apa nama benda tu? Skype ATV. ATV. Ya. Betul ke, ada kau? Ni tempat orang hiking ni, jalan ni. Yes, seriously. Tempat orang hiking. Buka kan ATV dia. Tapi kecil betul dia punya ni. Dia punya track dia kecil. Kecil lah, itulah. Kecil je lah. Kekilan saya ni, kalau saya jumpa mesti saya nak naik. Di mana-mana. Kalau murah lah, tapi kalau macam dekat Pulau K ni, ya Allah mahal. Banyak main petrol. Ya. Yang best Terengganu tu lah. Best gila. Yang saya naik ATV. Besar sikit, bukan besar sikit, besar banyak. Ya, itulah. Besar gila tu. Tapi yang pelik ni Terengganu tu, di tengahnya ada tempat memanah. Aduh. Bayar gila. Orang pun sampai heran, kenapa ada memanah tengah ni orang kata. Orang yang sini apa ni? Mau test. Try batang kali. Boleh test. Batang kali. Test jom. Lawan. Penampakan. Lawa lah dia punya view. Aku rasa tempat-tempat yang macam ni tempat orang hiking kan ya? Ya, lawa kan? Checkpoint. Untuk kamu jogging kamu lah? Ha? Jogging. Betul, seriously. Ya. Kamu kan? Dia tak berapa jam. Ada beruk. Itu beruk kan? Beruk yang nampak kursinya tu. Ya, beruk. Tak. Ini bukan itu mondo je. Ini macam lain bermisai kan? Monyet. Hai. Hai lari. Kerah. Hai. 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 Tak nak dia angkat tangan. Dia melompat. Hai. Terus dia melompat. Tak masuk ke? Oh, lawa lah. Macam orang ni muka ada. Ya. Buka. Steady je dia. Tak pindah-pindah pun. Ada tu dia tengok monyet betina dekat. Itulah. Dekat atas. Lawa lah, banyak pokok kayu lawa lah. Lawa pokok kayu dia. Pokok kayu dia lawa. Kan macam tepi laut punya. Laut punya ni. Kan? Ya. Lawa kan? Ya. Kalau pergi sana, pergi sebelah mana? Genting Island. Kita keluar dari sini. Ini tak pasti. Sekarang kita jalan ke hujung. Dia ladang kan apa? Wait. What is this? Ini pergi mana ni tu? Ladang kau. Lah, keluar sudah. Ini balik kan? Tak pasti, tak sure. Apa ni, Batang Kali? Ini kiri Batang Kali kan? Genting Highland. Bagus. Kiri Genting Kali. Kiri Batang Kali, kanan Genting Island. Ya. Kan kanan kiri Genting Island. Tak pasti ni. Marah sana aku. Yalah. Kereta tak? Sudah sesat nanti. Ya. Alright. Kita balik guys. Ni ada rumah kemah lah. Mana? Tu. Oh. Tengok aku diri. Oh, malam.
lepaskan. Yang encounter yang paling aku kagum sekali yang Siamang. Susah mau jumpa Siamang tu. Itulah. Comel kan? Ya, sama. Kan mereka bagiku untuk melalui semua ini. Ada kereta belakang kamu. Kereta bergerak. Cuma serang orang sini. Iya, tapi berani gila orang sana. Berani. Takut. Takut langsung. Dia macam anjing juga ni, suka kejar orang. Tapi dia lagi baik, dia lagi agresif dia ni. Oh ya kan? Dia lagi agresif. Dia boleh gigit kau punya tangan. Ini. Baik, dia lagi agresif depannya. Seriously. Pasal IQ dia tinggi sikit kan? Ayam, lagi tinggi depannya. Battle combat. Punya di mana? Ya. Battle experience. Gold card Gotong Jaya, right? Boleh? Terakhir. Boleh. Kalau ada perumahan dalam ni, memang aku sayang. Best beli rumah sini, sejuk. Lapar pula. Aduh. Tapi kedai Cina tu. Ada Melayu situ. Ada Melayu. Ada. Siapa? Makan. Ha? Aku kenyang lagi. Baiklah. Aku makan di atas gedung aja tu. Boleh ya? Apa ni? Kalau mau berhenti sini, kalau aku mau makan. Boleh ya? Boleh ya? Tapi tu kedai dia. Kita cari dulu lah kedai. Ya. Ada tak tadi kedai? Tadi satu naik satu je dia. Oh, besar bandar ni Nur. Besar rupanya bandar ni. Besar kan Pekan ni? Besar rupanya besar Pekan ni, besar ingat kecil Nur. Dari dulu macam kecil, rupanya besar gila. Ada kedai durian. Yes. Produk durian. Durian. Ada sotong korita pun ada Nur. Mama Liong. Mana tadi kedai Melayu? Depan ni. Depan ni. Ikan ni, restoran ikan. Cuan Ki. Ni restoran Guan Ki. Yang kecil, rupanya besar gila, banyak blok dalam dia. Restoran Kata Peng. Ini lagi satu. Pas. Oh, mau makan dulu. Ini orang Makan lari. ya. Boleh. Tu Melayu dah. Sikandar Penang.